Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ni Acik nak kongsi satu lagi resipi, iaitu kerabu bunga betik. Jom kita lihat bahan-bahannya. Kita perlukan udang kering, kelapa parut, irisan cili merah dan hijau, bawang besar dan limau nipis, garam dan gula secukupnya. Dan inilah dia bunga betik yang Acik sudah bersihkan. Di mana batang yang keras Acik buang dan ambil yang bunga saja dan cuci bersih. Dan Acik akan tunjukkan macam mana hendak menghilangkan rasa pahit bunga betik ini. Untuk merebus bunga betik, kita perlukan beberapa keping asam keping dan juga sedikit garam. Bila air di dalam periuk sudah panas, kita boleh masukkan bunga betik tadi. Tak perlu tunggu sampai air mendidih ya kawan. Okey, kita masukkan bunga betik. Kemudian Acik nak masukkan sedikit garam dan beberapa keping asam keping. Untuk pengetahuan kawan-kawan, asam keping inilah yang akan menghilangkan rasa pahit bunga betik tadi. Okey, kita tunggu sehingga bunga betik betul-betul masak. Setelah beberapa minit, bunga betik pun sudah lembut dan sudah masak. Okey, kita boleh keluarkan dan toskan bunga betik ni. Bunga betik sudah siap direbus dan Acik nak ketepikan dulu. Sekarang Acik nak goreng udang kering. Udang kering ni kawan-kawan, sebelum goreng cuci dulu ya. Okey, kita goreng sampai udang ni masak. Kemudian Acik nak goreng pula kelapa parut. Acik nak goreng sehingga dia agak keperang-perangan sedikit. Setelah beberapa minit, kelapa parut pun dah agak garing sedikit. Kita terus kacau dan sekejap lagi kita boleh terus angkat. Bila kelapa dah garing macam ni, okey, siap dah, boleh matikan api dan angkat kelapa parut ataupun kerisik. Kita panggil kerisik. Kemudian Acik nak tumbuk udang kering. Acik nak tumbuk sampai hancur ya kawan.
Udang kering tumbuk pun sudah siap, Acik nak ketepikan dulu. Kemudian Acik nak tumbuk pula kelapa parut ataupun kerisik tadi. Kita tumbuk sampai kelapa tu hancur ya kawan. Tak perlulah sampai dia keluar minyak. Macam kita nak buat kerisik tu kan, kita tumbuk sampai keluar minyak kan, tak perlu. Kita tumbuk sampai kelapa tu hancur saja. Kelapa atau kerisik tumbuk pun sudah siap. Sekarang Acik nak gaulkan semua bahan-bahan. Mula-mula letak bunga betik, lepas tu Acik nak masukkan irisan bawang besar, cili merah dan cili hijau. Kita masuk sedikit demi sedikit dulu. Kalau tak cukup nanti kemudian kita tambah lagi. Masukkan juga udang kering yang sudah ditumbuk. Kelapa goreng yang sudah ditumbuk ataupun kerisik. Garam dan gula secukup rasa. Dan juga perahan limau kasturi. Okey, kita gaul rata ya kawan. Kita seimbangkan rasa masam, manis ikut cita rasa masing-masing ya kawan. Dan akhir sekali Acik nak tambahkan irisan daun ketumbar. Alhamdulillah, siap dah menu Acik hari ni, iaitu kerabu bunga betik. Okey kawan-kawan, jangan lupa cuba ya, insya-Allah sedap.